Alright. Hari ni aku pinjam motor abang aku. Kalau korang follow aku punya Instagram, aku beritahu motor aku ada problem sikit lah. Aku terjatuhkan motor aku. Aku punya pedal gear tu patah. So ambil masa sikit lah. Aku nak cari, nak betulkan benda semua kan. So hari ni aku pinjam motor abang aku. Yang hari tu aku ride dengan dia kan. Abang aku pakai belang kan. So ini belang lah, belang R. Okey, nak pergi isi minyak dulu. Mana tongkat dia? Oh ni. Okey, abang aku cakap minyak dia dalam RM10 full tank. Lama, Ezza Helio V je. Nice. Tapi tak basuh lagi lah. Abang RM10 Amboi. Full tank dia RM10. So tempat buka dia, je. Dia akan pakai kunci yang sama juga Suzuki ni. Tempat buka dia sini. Dia silap aku. Ya. Alright. Betul. Isi minyak kuning je lah. Tapi minyak mana ni? Tak apalah, santai. So RM5 nak full lah. Tipu apa? Oh dah, limpah dah. Tak boleh lah. Tak boleh. Okay, so full tank dia tadi still ada minyak. Aku rasa full tank dia dah RM8 ke. Sebab ni RM7 kan. Tadi ada minyak lagi. Kereta macam ni bro. So guys, aku baru ambil motor ni daripada abang aku. Motor ni adalah belang R, Suzuki belang R. Dalam minggu ni aku akan pakai dalam masa seminggu. So aku akan review lah macam mana motor ni, mana handling dia, macam mana fuel consumption dia, dan lain-lain. Aku pun tak boleh nak sebut sekarang, tak boleh nak fikir lah. Korang nantikan dalam minggu ni aku akan lebih kot daripada 2 episod tu. Asalnya InsyaAllah kalau aku ada kelabangan. Okay guys, nantikan episod tu semua. Thanks for watching. Ciao. Hari ni aku pakai seluar pendek dengan slipper croc je.